Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Dr. Maliki, calon ahli Dewan Undangan Negeri Perak Raja N22. Saya berada di Parit Kasim di tiang lampu 60 hingga 61, yang mana saya respon daripada apa yang telah disampaikan oleh rakan medsos kita, iaitu Six Iman dari Pasir Gudang yang mahu kami meneliti dan buat survey di kawasan parit-parit di sini. Dan saya rasa apa yang saudara Six Iman, saudara atau saudari Six Iman nyatakan ialah mungkin di sini antara simpang kampung Parit Kasim dengan kawasan Burung Walid yang mana di sinilah tengok paritnya penuh dengan sendayan, penuh dengan rumput Israel, yang mana keadaan ini memang boleh menjadi punca kepada limpahan air dan juga pembentukan sedimen dalam parit Kerana apa? Di sana memang parit yang luas, ada laluan air, dan kalau laluan ini jadi tersumbat, memang dia akan menjadi banjir kilat, lepas tu banjir termenung. Jadi ini contohnya lah yang mana perlu diambil perhatian. Saya pun tak salahkan pihak berwajib, kadang-kadang pokok sendayan, pokok rumput Israel ni memang mudah hidup. Jadi ia memerlukan kos yang banyak, tetapi apa pun perlu ada penyelesaian. Macam sekarang ni saya pijak di kawasan ini memang dalam sangat dan penuh, hampir tak kelihatan dia punya laluan air. Dan ditambah pula dengan sikap setengah orang, dia lalu lalang nampak tak ada orang, dia campak sampah sarap di sini kerana kampung kita banyak masalah rumah makin padat tetapi tempat pembuangan sampah tidak terurus dan tidak disediakan dengan sempurna. Jadi ini adalah cabaran kita, jadi kita perlu hadapi sama-sama. Namun saya bersedia sebagai seorang bakal adun, kalau saya diberikan peluang ini, saya akan ambil perhatian dan akan try untuk libat urus, engage dengan semua pihak. Terima kasih Six Iman. Jumpa lagi masa mengundi nanti, insya-Allah.